Kami baca semua komen, yang puji, yang tegur, yang tak selesa, semua kami baca. Dan video ni bukan nak mempertahankan diri tapi nak jelaskan supaya semua orang faham. Ada yang kata, Saleh Power ni cantik, makanan sedap tapi nampak macam Messi sikit. Yang ni kami faham. Sebab apa yang korang nampak tu memang proses atau value sebenar kami. Dari segi mata memandang mungkin nampak Messi, tapi dari segi kebersihan keseluruhan kedai kami sangat jaga. Abu dan dapur kayu kopi kampung tu pula tak bercampur dengan makanan. Dia ada zone dia sendiri. Ada sebab kenapa kita letak dekat situ. Tentang bau asap, kami jujur memang ada. Sebab ini konsep kedai kampung, bukan restoran moden tertutup. Untuk yang kurang selesa, kami memang sediakan kawasan luar yang lebih berangin. Boleh pilih ikut keselesaan masing-masing. Ada juga yang tanya, kenapa ada service charge sedangkan self-service? Service charge tu bukan semata-mata pasal ambil makanan. Ia termasuk staff lap meja, angkat pinggan dan cawan kotor, sediakan dan lap troli, cedok lauk, bantu pelanggan parking jauh dengan naik bagi ni pula memang ada kos-kos maintenance dia. Kami laburkan lebih daripada RM10,000 untuk memberikan keselesaan kepada anda yang parking jauh untuk mudah ke kedai kami. Terima kasih kepada sudi tegur dengan jujur. Komen-komen ni buat kami lebih sedar dan lebih improve apa yang perlu dilakukan demi menjaga kualiti dan kebersihan kedai kami.